Tapi makcik ni dah tua. Boleh ke makcik nak pergi hotel jauh-jauh macam tu? Berapa kilometer tu? Yang Mekah tu dalam 1.5. Jauh lah juga, tapi ada bas dekat depan hotel tu dan bas tu free. Kita panggil dia shuttle bus. Cuma makcik kena boleh melangkah naik bas. Kaki tu ada masalah kaki macam susah sikit lah. Tapi kalau kaki tu boleh naik, melangkah naik bas, okey, insyaAllah boleh. Oh, macam tu ke makcik? InsyaAllah boleh. Cuma jalan je slow-slow. Oh, makcik ada je package yang dekat. Package Clock Tower Plus. Ada je. Nanti kalau makcik nak lalu lebih lanjut, makcik call je ataupun pergi je bawa anak makcik yang tadi tu pergi dekat Insaf Travel Bangi. Yang tu yang paling dekat dengan kita lah. Tapi ada je Insaf Travel yang lain. Satu Malaysia ada. Semoga makcik yang berhajat sangat ni dapat dipanggil menjadi tetamu Allah juga. Amin. Amin. Terima kasihlah. InsyaAllah makcik akan suruh anak makcik pergi daftar. Kan makcik ni dengan anak makcik lah, anak lelaki makcik tu. Dekat Insaf Bangi je. Insaf Travel Bangi. Nanti makcik call mak kamu. Nak tahu lebih lanjut lagi dengan Insaf Travel Bangi ni. Terima kasih banyak ya, Ahmad. Terima kasih bagi info kat makcik ni. Info? Wow. Episod seterusnya.